Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Fatihah dari Al-Muttahidah Education Group. Okay, sekarang kami berada di Masjid Kota Kemuning, Shah Alam. Hari ini dengan Puan Khayati. Puan Khayati. Okay. Saya ada beberapa soalan nak tanya berkaitan bahasa Arab lah. Soalan pertama. Waalaikumsalam, saya jawab di soalan awak. Okey. Berkenaan dengan bahasa Arab, ya saya ada belajar masa sekolah. Nice. Sebab kami di Johor Bahru, macam bahasa Arab tu kan sekolah untuk sekolah agama, kita ada bahasa Arab lah. Tu sampai ke Darjah Now. Jadi kita dah pergi ke sekolah menengah, dah tak ada sekolah agama lagi. Sekolah menengah tak dipraktiskan. Tapi bila dah ke masjid, kita dah mula start back belajar bahasa Arab. Terus sekarang dekat media massa, lepas tu dekat platform-platform digital dah banyak sangat dah belajar awareness daripada government pun yang tu diorang dah banyak beritahu macam mana kalau kita nak baca Al-Quran, kita kena tahu makna dia. Jadi tadabbur, lepas tu kita banyak ikuti kelas-kelas ataupun platform-platform macam itu. Jadi dia macam senanglah untuk saya faham. Sebab kita basic tu kita dah ada daripada kecil, tapi cuma kita tak sefasih lah bagi mereka yang betul-betul belajar bahasa Arab, dan juga bagi mereka yang betul-betul kata keturunan Arab ke ataupun mana. Jadi macam kita ni kita boleh faham lah. Tak banyak sikit kan. Jadi saya nak tanya pendapat Puan. Kalau ikutkan bahasa communication tu, dia senang. Kita mudah tangkap. Boleh kita mudah tangkap. Tapi kalau betul-betul yang bahasa nulisan, dia agak sukar. Sebab kita kena belajar betul-betul. Sebab dia ada fi'il. Dia ada fi'il tu pula terbagi kepada beberapa. Lepas tu dia ada subjektif kan. Jadi kita benda tu yang kita kena, macam juga kita dalam bahasa Melayu kan. Bahasa-bahasa kosa kita, bahasa-bahasa subjektif kita, apa semua dia lebih kurang sama. Cuma bahasa Arab ni dia ada beberapa step lagi yang kita perlu belajar dan kena faham. Dari situ kita tahulah. Jadi kalau kita dah tahu lahu tu, kita dah tahulah sebenarnya. Tapi kalau selagi kita tak faham, dia agak susah sikit lah. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi ni, bahasa untuk kita, bahasa kasar lah kita cakap tu, kata lak, kita dah tahulah. Bila cakap kita dah faham. Bahasa yang senang kan. Senang tu. Macam itu. Faham? Kita ada beberapa peringkat. Kalau misalnya untuk peringkat kanak-kanak, kita mungkin dari segi yang basic, macam mana kita ajar kanak-kanak kata early childhood education. Kita start daripada English, kita start pada Melayu, dan juga kita masukkan Arab. Jadi dia akan, sebab kanak-kanak ni cepat. Betul. Bila penengahan pula, kategori remaja ni, dia ada satu juga. Dia ikut katakan silibus yang di universiti ataupun di sekolah ajar. Dia boleh. Tapi kita akan ikut dia orang punya peningkatan demi peningkatan. Kalau misalnya dalam dewasa macam saya ni, kita lebih kepada penggunaan bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran tu, bila kita baca Al-Quran tu, kita terjemahkan. Bila kita terjemahkan, itu yang kita boleh betulkan bahasa Arab kita. Jadi sambil-sambil tu lah. Sambil-sambil tu. Jadi daripada situ, walaupun kita tadabbur sekali Al-Quran, jadi dalam masa tu kita boleh ajar. Jadi ustaz ataupun ustazah, dia akan ajar kita macam mana, okey ni sebenarnya macam ni, ayat ni macam ni. Tapi kalau kita 100% nak duduk belajar, bagi kita yang dah dewasa ni agak macam tak begitu berkesan lah sangat kan. Tapi kalau bisa dalam Al-Quran, okey, dia orang kata tak stres sangat lah. Macam itu. Kalau macam awak dia kan antara yang pelajar-pelajar sekolah menengah dan pelajar-pelajar universiti, dia fokus. Betul. Dia fokus tu, dia lebih, orang kata lebih mudah dia orang nak ikuti. Kita makcik-makcik ni bukan tak fokus, boleh fokus. Tapi kadang-kadang kita sekejap tu kan ada orang kata nak kena balik lah. Lepas tu tak boleh datang kelas. Ada banyak komitmen lah. Ada komitmen lah. Sakit lah. Jadi benda-benda ni sebenarnya kalau macam ni kita, macam ni masa saya baca Al-Quran, kita tadabbur sekali, lepas tu kita belajar juga bahasa Arab dalam 3 in 1. Nice. Masya-Allah. Jadi bagus. Alhamdulillah, jadi kita bolehlah tahu, okey, bila cakap ni kita faham. Walaupun kita jarang nak praktiskan, tapi dengan baca Al-Quran tu kita praktis untuk bahasa Arab.
Betul. Saya doakan semoga puan lepas ni lagi boleh mendalami bahasa Arab lagi lepas ni insya-Allah dengan tadabbur Quran juga. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih sebab sudi jawab interview saya. Bye, assalamualaikum. Inal liqa.